Mula-mula mari cicih daging dulu Kak Yo. Kalau Kak Yo nak blend pun boleh lah. Dah cepat sikit. Ini nipis-nipis ni. Musim daging pun tak puas lah menu ni. Kita buat makan main boleh, makan dengan nasi pun boleh. Makan dengan pulut nyakuk molek Kak Yo. Lepas tu cicih Kak Yo laik deh. Beras ni nak pakai beras pulut pun boleh, beras jemuh pun tak apa Kak Yo. Ni, goreng jadi merah gini Kak Yo. Sebut air. Gula sikit. Air cicak Kak Yo. Oh. Okey, agak kata daging masak dah, katuk api. Asal 5. Beras lagi. Beras goreng, kita goreng saat ni. Lada Kak Yo. Daun tumbal dan bawang, daun tumbal Jawa. Bawang merah besar. Ha ni. Bawang ideal lah. Okey, ni. Tu. Letak sayur timun deh.